Sebenarnya pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus denganlah menetapkan bahawa pertama, penggerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 AUU pindaan ini. Jadi saya tak akan ulang lagi apa yang tertulis dalam fasa 3, tetapi sebenarnya pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.